Sekejap, Mek. Pakai pin. Hai. Korang apa khabar? Sekolah ke teacher? Sekolah. Oh, nak pergi mana? Cakap main nak pergi kitchen lah, awak. Buat titik light tau. Nak pergi kitchen. Lens warna apa? MX brown. Jadi korang titik ambil 1K tau. Kijah apa Jumaat awak? Kita memang kijah hari Jumaat. Mu duduk mana? Kita tak kijah hari Jumaat. Duduk utara ke? Hari Jumaat kijah lagi lah. Buat apa tanya Jumaat kijah ke hidup? Korang titik sampai 1K tau. Sekejap ni. Oh, pagi ni korang pergi mana je? Tak kerja ke? Korang dah start cuti? Kan cuti sampai hari Selasa kan? Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Cantik lantai ya ko. Thank you. I cuti sampai Selasa je. Tak sambung pun awak cuti. Tu baby bengkak kenapa? Bukan bengkak lah. Dia tebal. Kenapa orang kata bengkak? Tak baik tau. Nanti baca DM, okey. Nak tahu korang gimana hari Jumaat ni, kerja ke ataupun dah balik bercuti ke? Cuba roja-roja sikit. Ke korang dah start bercuti? I tak start cuti lagi. Hari ni last kerja. Betul, minggu depan baru kerja balik. Awaknya cuti. Fashion apa ni? Fashion moden. Kerja apa tu? Kerja office lah sayang. Ada buat kelas online ke? Tak ada. I tak buat kelas. I jaga kanak-kanak dah sekarang. I akan jaga budak babysitter. I babysitter lah. Kenapa pakai tudung nampak leher? Sebab kita dalam kereta sayang. Kat luar takkan nak pakai macam ni. Comel lah. Kalau cantik warna blue. I memang suka warna biru. I suka blue. I like blue. You all suka colour apa daripada blue? Pink? Blue, pink. Ramai jadi baby lah nanti. Tak, I memang suka budak. I memang suka budak-budak. I suka kanak-kanak. So kalau korang ada anak tapi malas nak jaga, bagi I jaga. Okay? Kalau korang ada anak tapi tak tahu nak hantar kat mana, hantar kat I jaga dengan penuh kasih sayang. Saya pun suka blue juga. Ramai suka blue. Memang korang suka favourite colour blue ke? Korang suka blue ke? Colour blue cantik kan? Warna blue cantik kan? Depa blue line tu. Blue line. Blue kan? Blue nice colour kan? Selain daripada pink. I tak ada kebaya pink. I ada kebaya yellow, blue, baby blue. Pink pun suka juga. Oh, suka pink juga. Oh, maknanya bukan blue je, pink pun suka. Oh, faham. Blue kan? Cantik kan? Korang suka kan favourite colour korang kan? Kan? Favourite colour. So, I pakai favourite colour korang hari ni. Si korang happy gila. Kan? Suka kuning. Oh ya ke? Kuning tak pakai lah hari ni. I pakai blue je. Tak apa kan? Hari ni semua warna-warna kegemaran warna blue kan? Selain pada warna pink kan? I tahu dah. Semoga bila you all tengok I bercakap hari ni, korang bersemangat nak pergi kerja walaupun korang dah tak kerja.
Tak payah pakai tudung lah macam ni. Terima kasih cakap. Nasi cakap kau tak tahu. Bibi akak kenapa? Tanya je. Tanya je lah, okey je. Tak, bibi memang macam ni. Kena gigit tebuan. Semalam kena gigit dengan tebuan. Bukan kena gigit dengan manusia tau. Kena gigit dengan tebuan. Thank you bagi telur pagi. Telur? Masa bila ada telur goreng dalam gift? Lebih baik boykot tudung kau. Betul. Betul, dik. Si baik adik cakap. Kalau tak cakap tadi akak tak tahu. Terima kasih bagi aiskrim. Lama tak makan aiskrim? Lama tak makan aiskrim. Biasa makan mini cornetto je. Korang buat apa pagi ni? Makan nasi lemak ke? Makan aiskrim ke? Tengok blue ke? Nak pergi mana tu? Nak pergi ke hati awak? Okey, tu dulu kau Selawar, ya. Baru pulang kerja. Nak pergi backwalk ke? Bukan, tak ada backwalk ni. Mana dah ada backwalk Jumaat? Abe weh. Abe cicak. Cek. Tak boleh lah fikiran I dengar lagu cicak gobeng tu. Lagu cicak gobeng tu I menyampah lah dengar. Tolonglah. Tadi lagu haiwan lain ke? Baru nak tengok dulu lah ni awak. Tengok dulu pagi ke? Suara you comel. Okay, suara I comel. Baru tengok suara siang, tak tengok suara waktu bila malam menjelma. Tinggi akak berapa? Adalah dalam 17, 19 macam tu lah. Tak ada diskaun lah tinggi tu. Paling tinggi 19 lah. Hai, good morning. Saya berapa? Morning baby, morning. Tadi kau buat suara malam, sekarang dah siang dik. Malam ke tunggu malam lah. Tak berat ke tak awak? Kalau awak boleh bawa dalam beg tu vape, rokok, takat kita orang nak bawa yang tak ada masalah lah. Takat apa aset kita orang tak berat mana pun. Berat lagi dosa awak. Kalau lah malam pakai apa? Pakai kebaya ke awak? Cek. Pakai tudung nampak tekok. Wah, ada lirik baru lah. Nampak tengkak tu apa? Saja nak cakap I memang ada tengkuk. Nak kita tahu I ada tengkuk. Hai jodoh, hai. Korang nak makan belum? Nak breakfast belum? Sekejap lah. Korang nak breakfast belum? I nak betulkan tudung sebenarnya. Korang nak breakfast ke belum? Kalau belum breakfast, breakfast lah dulu. Lawa lah necklace. Thank you. Dia korang tiap-tiap like tau. Berapa gram love tu? 0.1 gram kot. I tak sure lah. I kalau beli-beli I tak timbang berapa gram. Awak asal taikan betul. Bibi cucuk ke? Tak ada lah. Sedut je. Omennya thank you. Semua korang happy-happy hari ni. Cuti-cuti gimana weh? Cuti-cuti gimana? Cuti-cuti Malaysia. Lipstick tu brand apa? Panelab. Dekat TikTok ada yang Panelab. Baby Shark. Kod Baby Shark. Kat mana ada kereta? Boleh jaga adik saya. Siapa? Ichi Boss. Kulung. Apa benda weh? Aku terbaca pula tu. Camping. Tak best lah camping. Pergilah makan-makan. Kejam dating dengan I. Cerita wayang apa yang best sekarang? Cerita wayang apa yang best? I nak tengok cerita seram. Jom. Wayang kat mana best? I nak wayang yang ada tilang gitar tu. Yang ada katil, tilam apa tu. Kat mana ada? Conjuring The Last Rites Berapa ringgit Malaysia? Conjuring Last Rites dah masuk Malaysia? Wargana Malaysia ke Thailand? I tak ada IC biru. I pakai visa je. So nak kahwin dengan I susah lah nak dapat kewarganegaraan duduk sini. Hai morning sis. Hai. Orang apa? Orang yang susah untuk dilupakan. Jom lah tengok wayang. I nak yang boleh baring-baring tu. Tu kalau ayam buat wayang kalau panggil macam tu. Betul.
tak tengok wayang sebab tak teman? Kan nak karaoke sayang. I pandai menyanyi tau. I dah berlatih dah menyanyi daripada lagu Cicok tadi tu. Cek 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 cek. Cak tak bukan tak sedap. Cak 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 cak. Itulah bunyi. Bunyi apa? Jangan bawa Oyo pergi. Oh ni love. Kak Oyo kat mana tak tahulah. Bibir tu sorok sikit tak boleh lah sayang. Bibir kena ke depan. Adik I baru umur 3 tahun. You nak jaga tak? Nakal tak? Lawa outfit. Thank you awak. I suka blue. Korang suka blue juga kan? Awak tak pakai blue hari ni. KL ke awak? Ya KL. Mami saya suruh jaga saya. Tak nakal pun dia baik. I suka borak dengan korang. Korang ni menghiburkan hati I. Tak payah ada boyfriend tak apa. Ada you all. Lawanya. Thank you Cik Alam. I tak makan pagi. So memang hari-hari nak borak dengan you all pun boleh. Korang, I dah naik lah. Nantilah kita borak lagi. Nanti kita borak lagi tau. Say goodbye to Mami. Bye. Nanti tengok lagi blue.